tak sanggup nak cakap dia orang akan floor. High country bro. Bukan kena halau tu. Bahaya. Kadang ada ketuk Bahaya. pintu depan ni. Dia barrel lah kan. Top scorer untuk aku adalah Folarin Balogun. 7 to 8 goals. Ui, banyak. Tu Ball USA prediction. Banyak. pergi ke final aku rasa. Gila. Final tu. tu. Dekat Premier League ke weh. Boleh. Aku rasa Dari 3 bermuda kalau dia main John Neves, Vitinha, Bruno. Ya Allah. Kalau tak pernah World Cup aku tak tahu lah. Main FF Suzuki lah tengok dia. Hendrik, Bobby Charlton. Charlton. Dia mesti celebration dia belah tu. What the fuck is that? Nampaknya tak sebut player ni tapi ikutkan Dark Horse team kan. Ada salah satu Dark Horse team ni. Kenan Yildiz. Turkey. Macam kita tahu buat semua. Aku tak tahu Buat dia. Dengar ni player Mexico. Siapa yang Jangan sebut. Sensial kan? Sensial. Aduh. Ego Thiago umur berapa weh? 20 apa? 25 apa? 24. Pernah. Tak, Jacktel lah. Nampak dah 30 Dia, lebih tu. dia umur kita. Takkan dia umur kita. Tengok je. Weh, 20. Dia 2001 pun dah. 2001. What the dia 25 tahun siap. 25 man. Muka dia juga. Umur kita. Alright. So aku rasa kita kena borak pasal World Cup. Kita akan go through prediction kita. For example, kita ada dark horse, flop team, top goal scorer, and last kali baru kita predict siapa yang akan menang. Alright. First kali kategori yang pertama. Korang rasa siapa dark horse team? Dark horse ni negara yang maybe orang tengok nama tak besar ataupun tim-tim kecil, negara yang tak biasa ke atas macam tu. Tapi dalam World Cup kali ni diorang akan go on a run. Maybe sampai quarter ke, maybe sampai semi. Tak semestinya menang. Tapi akan buat sesuatu lah. Sufi, memandangkan ni video kau kembali setelah lama, apa jawapan kau untuk Dark Horse Team? Kau predict siapa? Bosnia. Okay, cuba borak sikit pasal Bosnia ni. Kau tahu apa pasal Bosnia? Bosnia, ya sebab sebelum ni diorang pun biasa-biasa. Sebab apa pilih Bosnia, diorang punya qualifier diorang, solid. Diorang boleh eliminate Itali, even diorang kena masuk playoff sekalipun kan. Lepas tu kau tengok gameplay diorang lawan Canada, even diorang seri sekalipun, tapi defender diorang, walaupun Canada tu main macam Leeds United dia dulu, sebab coach dia dulu kan Leeds kan. Ya, so aku pilih Bosnia. Ni bukan game imposter kan? Okay. Ni betul-betul Okay. Bosnia. Ada siapa-siapa nak cakap pasal Bosnia? Aku kenal siapa je, Edin Dzeko je lah. Tapi dia pun tak main kan? Dia bukan first team kan? Dia tak main. Nemirovic dapat call out. Ada Bosnia. Kolasinac. Demirovic ada kan. Player kau. Oh, Kolasinac tu dulu kat Arsenal kan? Ya, aku share je. Tu kita orang record ni baru game Bosnia lawan Canada. Tapi waktu post ni maybe dah jauh sikit. So, Sufi kata Bosnia dark horse team dia. Aiman, kau rasa siapa? Kalau aku personally aku rasa Ecuador boleh jadi dark horse. Sama. Tak apa, kau borak man. Ecuador. Aku rasa kenapa dia boleh jadi dark horse bagi aku pendapat aku dark horse ni adalah satu tim yang akan menyusahkan tim-tim besar nak go through. Jadi kenapa Ecuador boleh jadi dark horse sebab one of the strength kat tim ni adalah dia punya defense. Kau ada Hincapié, kau ada Pacho, kau ada Estupinan pun ada call out kan. So memandangkan ni adalah knockout game. So tak ada erti istilah seri. So bila orang menyusahkan tim lawan untuk score, walaupun attacking diorang average lah I would say, they have a great chance lah untuk menyusahkan tim-tim yang lain. Jangan lupa kat depan ada member yang aku rasa dari zaman 2016 lagi dah main Anna Valencia dulu kat West Ham. Aku rasa member dah 36 tahun 2022 dulu dia tiba-tiba power World Cup dulu. So tengok macam mana dengan Caicedo kat midfield tu. So diorang punya orang panggil tu Bermuda Triangle lah. Hincapié, Caicedo dengan Pacho. Bermuda Triangle dekat, sebab Bermuda Triangle kat South America kan tak silap. Aku tak tahu lah ni. Tapi ya kak, diorang punya qualifier nombor 2 kan? Padu. Ya. Qualifier diorang banyak gila unbeaten. Tak silap aku
something berbelas game lah unbeaten, aku tak pasti. Tapi diorang banyak seri ataupun kalau menang 1-0, menang sikit-sikit. Diorang ni macam Dorang Arsenal tapi dekat negara. Macam Macam tu. Macam tim Hikapi lah. Basically macam Arsenal. Hikapi. No. Habis. Sekarang dia consider Bayer Leverkusen punya player lah. Dia bukan Arsenal lah. Belum dah habis. Alright, Naufal, siapa dark horse team kau? Dah house aku. Tim yang Adam tengah pakai sekarang. Oh. Jepun. Jepun. Blue Lock. Jepun, aku rasa Jepun ni adalah the best squad yang Jepun pernah ada dalam sejarah World Cup Jepun, beberapa World Cup ni. Dan sekarang ni banyaklah player-player yang aku rasa memang tengah in their best form, dan juga diorang pun antara tim yang paling banyak pre-tournament. Aku diorang kalah berapa 2 je. Lawan England menang. Lawan South Korea menang. Toma tak Tapi masuk. tak ada Mitoma tak main. tak ada Mitoma. Takafusa Kubo. Kubo Dia. ada. Minamino ada, Minamino. Tengok macam tak ada. Boleh Tapi the best player untuk aku lah, untuk squad ni adalah dua. Satu, Daichi Kamada. Alright. Untuk Crystal Palace legend. Daichi- Daichi Kamada-san. Crystal- Daichi Kamada dan juga tapi ada ni juga, ada Hikori Ito daripada Bayern. Untuk Bayern. Ada Endo ada Endo. Endo dia kena tarik. Endo Dia injured. tak ada. Okay. Baru injured. Doan. Doan. Ya, lepas tu So, ada Tomiyasu. Aiman, Tomikafu. Tomikafu. Apa sih? dan juga lagi Tomikafu. seorang. Antara player to watch aku lah untuk squad Jepun ni adalah ni Ayase Ueda pada Ueda. Feyenoord. Dia memang Ueda. sedap lah. Mereka player diorang memang main kat Liga European League kan semua. Majority aku tengok kat sini Ah. banyak Bundesliga. Bundesliga itulah. betul. Mönchengladbach banyak. Shuto Dia punya Machino. quality player tu power. Freiburg. Lagi satu sebab as a Real Madrid fan, aku nak tengok lah Takefusa Kubo finally tunjukkan yang dia ni someone lah. Okay, Ex-player, ex-wonder kid from Real Madrid. Alright. Adam, kau punya dark horse? Aku dua kan. Jepun dengan Senegal lah. Boleh ha. Dia dikira dark horse ke? Boleh Kan ha. Boleh. Kan kena tarik balik dia punya apa tu Afcon. Afcon. So mungkin nak menang World Cup pula. Dia punya leader Sadio Mane, ada Mendy untuk as keeper. Sebenarnya player dia ramai tau, main kat Koulibaly main lagi? European. Koulibaly main kot. Captain. Semua player dia Captain. merata tau main dekat Europe. So macam Di Senegal. ramai kat Monaco ada, dekat Liga France lah, kat France ramai player. Sebab So, Senegal boleh borak French kan? Kebanyakannya So, Sebab dia France. French punya koloni. punya koloni ha. so Tapi boleh interesting, tak ada siapa pergi jauh sebut. Tak ada siapa sebut Norway ke Aiman lagi satu tim nak sebut Norway? Tak. Norway teruk lah. Aku tengok friendly di before World Cup ni. Lawan dengan... Teruk. Lawan siapa? Morocco. Ambang lagi. Lawan Morocco. Tapi Morocco boleh jadi dark horse. Morocco dah Tapi bertahun diorang tahun dah. dah Morocco dah siap lah. Dia dah siap. 2022 itu. story lah. Dah bukan dah tak kira dark horse lah. Dah tak kira dah. Dia dah jadi macam Croatia. Kita bagi lah dia tengok Bosnia macam mana. Waktu video ni keluar, mana tahu Bosnia dah terkeluar kan Betul. tiba-tiba. Tim besar mana atau negara mana yang akan flop dekat World Cup ni? Again, waktu kita record ni, maybe dah ada beberapa tim nampak macam flop, tapi kita orang tengah predict sekarang awal lagi. So, Adam, kau ada nama? Aku rasa North Slender tu kita punya goat the Okay. podcast nama kita Portugal. Kau rasa Portugal akan Serius flop? lah. Aku rasa lah. Kau tengoklah Ronaldo main macam mana tu. Sophie tengah mute. Sufi, mute apa? Tak ada Dia- salah. Ada Vitinha, John Neves. Serius lah. Ronaldo tu diktator dekat Portugal. So aku terpaksa Portugal selalu. Okay, Tapi sebenarnya economics ni prediction tu kata Portugal final. ekonomis tu prediction yang ekonomis tu. predict. Portugal lah. Tak tahu. Bukan kata Netherlands lah. Dylan lah. Netherlands lawan Portugal. Netherlands menang. Ada yang backup tu ke? Korang rasa Portugal flop ke tak? Harap Aku kita- disagree lah. Rosak nama podcast tu. So, no offense. Ada. Okay, kalau aku terbalik dengan kau Adam. Aku rasa sudah cukup lah. Rehat lah member Argentina. Bukan sebab aku benci Messi ke benci Argentina tak. Okay je diorang. Cuma aku rasa dah lepas dah masa 2022 dah dapat settle. Kedua, aku fikir pasal ni lah. Okay, team dia one of the most important player, aku punya ayat most important bukan best. Diorang tak call up walaupun dia dah tua sikit kan. Angel Di Maria, the Robin to all of the Batman dekat dalam team dia. Contoh, setiap kali Messi main,
dia adalah partner kepada Messi atau orang kedua lah dia panggil. Waktu kat Real Madrid kepada Ronaldo, Di Maria adalah penolong dia. Waktu dekat PSG, Zlatan, Di Maria ada kat situ. Aku bukan nak kata, oh Argentina ni tak ada Di Maria, Lopez, tak. Tapi aku rasa satu team tu, especially Argentina kat sini, perlu ada that kind of player. Of course Messi main man. Keeper Emi Martinez power kan, dia buat gelagat dia lah. Di Maria tak ada, dan juga aku rasa macam ni dah generasi baru dah start Nico Paz, McAllister dah tak main first team dah sangat. Dia pun kat Liverpool dah start Lopez. Lepas tu siapa lagi? Defend sebelum ni ada Otamendi. Sekarang dah Romero dengan Lisandro. So aku rasa it's starting to be a new Argentina. So aku macam fikir macam tak boleh lah Messi buat ni seorang-seorang. Lagipun diorang dah lepas dah. Semangat diorang semua dah hilang dah. Dah habis. Dah dapat dah World Cup pun. So aku boleh bayang diorang flop lah in a way. Maksudnya diorang akan kalah awal. Maybe lepas group stage. Lepas tu kalah lepas tu ke apa. So aku punya prediction Argentina adalah tim yang flop. Naufal? Aku rasa Jerman. Interesting. Aku rasa Jerman mungkin aku rasa dari segi group stage senang lah. Nampak diorang bukanlah dekat group of death ke apa kan. Tapi aku rasa dari segi form, aku rasa Jerman not in their best form. Tapi aku rasa masalah lebih kepada macam tak ada siapa key player dia sekarang untuk Jerman. X Factor ke Kai maksud kau? Havertz. Lauren Wood, Harvard lah kat depan. Musiala, Kai Harvard. Havertz. And sebab Jamal Musiala pun tengah masih lagi injured kan pasal aku. After injury Lepas- basically. Baru Baru lepas. After injury macam lah. macam Not timber in the situation best lah. form. And yang lain-lain defense pun sekarang diorang banyak pakai Jonathan Tah kan. Jonathan Tah dengan Jonathan Rudiger aku rasa. Schlotterbeck kan? Chico Sotoback. Betul pun solid Hmm. ke? Boleh tahan lah. Boleh Boleh lah. lah, no bad. Real Shot nak to back, beli yeah. Tapi aku rasa something doesn't feel right lah dengan Germany punya squad sekarang ni. Mhm. Yang Wah, aku rasa dia- macam tak. Down dia. Paling-paling lepas group stage habis. Golden generation Jerman tu dah hilang dah. Semua paling last aku rasa Kroos lah hari tu. Kroos. Yang sekarang ada lagi maybe Kimmich dengan aku tak tahu brother 40 tahun tu Neuer masih datang lagi. Bukan dia dah retire ke Ada. hari tu? Siapa keeper yang patut main? Bauman. Bauman kan? Tapi Ah. Bowman. Bauman akan main. Bowman. Keeper semua Aiman. tua tau. Yang rambut tumbuh lebih. Bukan kau minat Jerman ke, Sufi? Dah tak minat. Aku tahun ni aku nak Portugal. Oh. Last Okay. chance for Salah. So kau punya flop apa? Finish the story. Sufi? Apa yang flop kan? Argentina kan. Argentina. Okay, sama macam aku lah. Just sebab diorang punya aku mati fikir pasal Di Maria tu ke. Di Maria tu dah tak ada kan. Lepas tu front diorang punya depan pun banyak yang muda-muda lah sekarang dengan Okay. Nico Paz semua. Ya first time diorang punya ada yang first time main World Cup semua. Dan satu lagi standard apa dia orang kata World Cup kan. Kalau dah menang lepas tu tahun lepas tu kalah kecuali France lah. Actually France. Okay. Aiman, kau kata siapa man? Aku rasa aku akan letak Germany kah macam Naufal cakap tadi. Aku tak sanggup nak cakap dia orang akan floor. High country bro. Sorry. Kan kena halau tu. Bahaya. Kadang ada ketuk Bahaya. pintu depan ni. Dia barrel lah kan. Ada orang ketuk pintu lah depan ni pisang tu. Tak ada siapa sebut tim-tim besar yang lain. Ada Spain, ada France. So kita setakat ni rasa macam diorang akan Spain okay tak lah. tu. Diorang akan power lah tim-tim besar ni. Tak, satu lagi England. England tu. England. Aku Now juga England. England. Tapi aku rasa England pun antara yang boleh jadi flop. Sebab squad Boleh depth ke? diorang tak power lah. Thomas Tuchel still trust Jordan Henderson weh. The My hell man. captain. My captain. Mana? The only from World Cup Brazil Henderson. Aku tak ingat dah dia Henderson, start main Brazil. bila. Tapi dari Tak dulu tahu. lah. Top goal scorer. Adakah semua orang sama kat sini? Aku start dulu Siapa kata Kylian Mbappe akan menang top goal scorer? Okay. Jap, aku tak ingat. Jap. Ya. Ada ke? Aku Oi, rasa aku tukar lah. Aku sebelah. Tukar. Aku tukar. Okay, tak apa. Kita buat Kylian Mbappe dulu. Lepas tu kita dengan Naufal Mbappe, the dictator. Kau bayangkan dalam tu ada Cherki, ada Olise, ada Usman, ada juga player-player Bakola off the bench, siapa-siapa lagi. Mbappe, dia akan kata, korang semua, seorang-seorang dapat bola kena assist aku, kena bagi kat dia. Dan aku rasa, tak silap aku dekat France, dia dah nak dekat dah dengan top goal scorer in World Cup. Dekat all time World Cup, Miroslav Klose, aku rasa dia beberapa gol je lagi. Aku rasa dia memang nak buat lah. Yang lagi 5 dua gol. ke? Yang dua tu aku Klose rasa kat France. France punya World Cup Azor. goal scorer. Aku rasa lah. Aku rasa dia akan buat. Tak tahulah macam mana sama ada dia punya legacy akan naik ke apa semua kan. Cuma aku rasa dia out with a vengeance, especially lepas Real Madrid dapat season yang teruk dan tak menang apa-apa 2 kali berturut-turut. Orang semua kata, oh sebab kau dictator lah. Dan orang semua bahan dia.
kata dia punya But buff. still kan. Hmm. Mbappe score berapa gol tu? 30 something kan? Season lepas kan? Banyak senang cerita. Last season dia menang Golden Boot. Pichichi menang kat La Liga. Last World So Cup pun menang Golden Boot juga. Dah lah hat-trick kat final. Mbappe lah. Aku ada nama lain. Novel, kau Dia punya cakap top dengan scorer Alan. siapa? Top scorer untuk aku adalah Folarin Balogun. Ni Nah. aku rasa ni reactionary. My boy. Tak, sebab dia dekat squad pun tengah padu kan dekat AS Monaco, and lagi satu jangan lupa diorang adalah tuan rumah kan, so semangat tu memang lain. Setakat kita record ni Balogun dah skor 2 lah menentang Paraguay. So aku boleh nampak lah memang squad USA ni is a different spirit lah, lebih kurang dia macam tengah semangat dan disokong satu negara kan. Balogun is a scoring machine. Rasa Balogun lah, aku rasa dia akan score at least 7 to 8 goals. Oi, banyak. Tu Ball tu prediction USA bro. Banyak. pergi ke final aku rasa. Gila. Boleh tu. Dekat Premier League ke weh? Boleh. Aku rasa dia boleh score hat-trick salah satu game. Kau Serius, tahu serius. kan? World Boleh Cup lah, ni boleh, orang main boleh. 8 game je kalau sampai final. So dia satu Sebab Satu sekarang, gol, satu sekarang dah game. 2. Sekarang dah 2 gol kan. faham. So lagi Grup 5 dia lah. senang Grup dia senang No, USA, Turkey, Australia, Paraguay. Oh ya ke? Okay. Dan lagi lah boleh. Balogun main Canada ke USA? USA. 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 Oh, okay. USA, Turkey, USA. Australia, Paraguay. Walaupun ni kalau Kanada ni Jonathan David. Jonathan lupa. David. Ya, So, Aiman, kau regret jual Folarin Balogun. Dulu kan, aku ingat dulu Gabriel Jesus, Aku siapa? Ya. Eddie Nketiah, Balogun kan. Kita pernah borak pasal ni 3 tahun lepas tak silap. aku rasa aku memang favor Balogun dari awal dulu. Aku lebih prefer jual KTR sebelum Balogun. Sebab aku boleh nampak Christian Pulisic lah akan ada banyak assist. Living up to the name of The LeBron lah. name. Yes, sir. LeBron James of soccer. LeBron James of soccer. Captain America kan. Itu sebab ni player antara aku nak tengok juga ni tak ada kaitan sangat, tapi yang aku suka dekat squad USA sekarang, Gio Reyna. Giovanni Reina. Aku rasa dia bukan Giovanni wonderkid FIFA 21 ke? Aku rasa dah lama tu dia ni wonderkid. Wonderkid. Tak, tapi Dia- gol dia outside foot tu padu Ya, weh. yelah, lawa gol kan? dia lawa, Lawa gol dia kan? lawa. Lagi satu sebab aku suka sebab dia bayi kita tau. Dia bayi kita. Dia 24 tahun. Hmm. Kira Kawan dia Jude Bellingham dah naik. Erling Haaland dah naik. So it's about time lah. This one the Faham. kid ni dapatkan the spotlight yang dia deserve kan. Next question adalah best player. Ni adalah Golden Ball kot. Tak silap aku nama dia. Macam last World Cup Messi lah of course. Season ni atau World Cup kali ni siapa? Sufi, kau rasa siapa akan jadi best player untuk World Cup ni? disebabkan aku pilih Portugal, aku rasa Hmm. Vitinha something. Kau rasa antara orang-orang dalam tu ada Ronaldo, Bruno, Bernardo, João Neves, Vitinha akan jadi player paling hebat atau menang Ya. Golden Ball? Kau tengok Vitinha dekat PSG macam ni, dia punya tahu lah. And aku rasa Vitinha one day bukan setakat World Cup best player, dia akan menang Ballon d'Or. Oi, Ballon d'Or terus. Mustahil kan? Actually kalau Tak mesti. kalau Portugal menang tahun ni, Hmm. most likely Boleh Vitinha lah kot. Boleh Betul jadi. Boleh jadi. Betul. Dia PSG menang CL. Aku akan piggyback lebih kurang sama macam Sufi. Cuma aku bukan Vitinha. Aku rasa kalau tu Bruno Ronaldo. akan menang. Sebab okay. aku rasa macam ni lah. When it comes to Really? Portugal, of course Ronaldo kat depan. Dia adalah nama paling besar. Dia akan score sepatutnya lah. Aku akan borak lepas ni, tapi dia ada something tentang, walaupun aku tadi marah Adam, aku rasa Ronaldo dia tak akan main banyak sebenarnya. Okay? Aku rasa dia orang akan letak Gonzalo Ramos. Vitinha dengan João Neves akan buat the dirty work. Bernardo akan lari kiri kanan, depan belakang, tak tahu ada buat apa. Leao akan duduk tepi sana. Dia akan buat something. Siapa yang akan buat kat tengah ni actually create and buatkan gol tu menjadi bagi Gonzalo Ramos, bagi Ronaldo score? Aku rasa Bruno. Dia akan jadi pemain paling penting kat tengah untuk Portugal. So aku rasa kalau Portugal menang atau diorang pergi jauh, aku predict Please. Bruno lah akan jadi the best player. Sebab tu untuk aku Golden Ball kali ni Bruno Fernandes, dan dia menang MU punya bukan MU kan, EPL punya Player of the Season Season punya player. Ha. Ya. Ha. Ya. Dia menang. Aku Dia sapu Betul. Hmm. Ya. Aku rela play Arsenal menang kan.
tak Dah apa menang league aku takkan tak menang aku kot. terima. Tak apa. Okay, Aiman, kau siapa? Sebenarnya aku sama dengan kau ni, Mel. Kalau Portugal menang memang aku rasa Golden Ball tu muka Bruno. Dia dah Sebab jadi bagi aku boy. sebab dia sangatlah integral untuk Portugal. Aku rasa dia yang Tapi kau tak jadi terfikir Vitinha weh. Serius ah. Vitinha. Bruno. Yes, Aku Vitinha dia fikir big engine Vitinha. of the team Ya. Tapi Bruno macam orchestrator dia orchestrator. Aku rasa Vitinha orchestrator untuk aku lah. Untuk aku rasa Vitinha Oh, orchestrator. Dia real tiga bermuda. Kalau dia main John Neves, Vitinha, Bruno. Ya Allah. Kalau tak menang World Cup, aku tak tahu lah. Main FF Suzuki lah tengok dia. Ronaldo lah sebab dia tak menang. Lepas tu kan, lepas tu kat belakang Matheus Nunes. Oi. Jauh Cancelo Oh, berarti. Yeah. Leo, aku Ni- kata Leo duduk tepi sana. Liao duduk main bola. Leo- Main ball boy. Nuno Mendes kan. Nuno Mendes. Ronaldo yang sebab tak menang. Ah, Mark my words. Ronaldo the Ronaldo. dictator. Okay. Kalau pada aku Vitinha is the face of Portugal team sekarang. Bruno aku rasa betul tapi Vitinha tu orang yang dia macam anchor dalam team tu. Dia akan tentukan tempo of the game and dia lah yang akan aku rasa buatkan team tu lebih nampak macam champion like. Lagi satu sebab confidence. Aku rasa confidence tu lepas dia dah menang, bukan senang nak menang UCL tapi nak menang 2 kali UCL dan jadi the key player dalam team tu aku rasa susah lah. So Vitinha lah the guy for me. Adam, Golden Ball. Mbappe. Oh, top scorer Golden Ball. France finish. Aku rasa aku Tak tahu nampak pasal- dah kau punya pemenang siapa. aku bayangkan dia perform dia macam ni lah. Kalau dia repeat balik macam World Cup sebelum ni, dia nak revenge. Yang kata dia nak revenge. Tapi kalau tak jadi revenge sana, tiba dia down ke, depressed. Macam Amin pun. Macam mana boleh jadi dictator saya kakak. Budak kena lah. Itu lah. Flop player yang akan flop. Nama besar player yang semua orang expect tinggi tapi dalam World Cup ni dia akan flop. Start dengan Aku selalu Naufal. Erling Haaland. Ronaldo. Erling Aduh. Haaland untuk aku. Erling Haaland Haaland. untuk aku. Kenapa aku rasa Erling Haaland? Sebab aku rasa Erling Haaland is the kind of player yang dia tak boleh do something out of nothing. Dia perlukan a few backup players yang boleh serve untuk dia supaya dia dapat gol. So aku rasa Oh. benda tu lah yang tak ada. Odegaard mana Odegaard? Tapi tak gak. The only one. Tak rasa. The only one. Aku rasa Erling Haaland Odegaard je yang boleh. tau. Aku tak rasa dia target man. Sebab kalau kau tengok dekat Man City punya style pun, dia bukan target man semata. Dia ada kat create chances. Dia kadang pun boleh jadi false nine kadang-kadang. So aku tak Boleh. rasa target man lah. Cuma dia Norway lah. Bukan team dia mostly daripada Bodo Game ke? Ya, Bodoh dengan Odegaard. Dengan Odegaard Bodo Game. Bodo Game plus Odegaard plus Haaland. Ya. Tak, dia ada Dengan ada dia ni Nusa. ada Ada seorang tu Dengan nama dia dia siapa? Nusa. Ada Nusa. Reverson Nusa. back Dortmund tu solid tak? Ya. Apa dengan dia Everson? ni Sorloth. Salah daripada tu. Brother tu pun tinggi buat apa kat depan saya. Ya. Lagi satu sebab aku setuju juga dengan Sufi, memanglah ada role-role lain yang Haaland boleh buat, tapi aku rasa still susah sebab Norway. Satu aku setuju dengan Sufi. Lagi satu sebab aku rasa group stage Group stage Norway dia siapa? ni adalah near to death lah. Kan dia ada Senegal dengan France, tak silap aku. Senegal, France, Iraq, Norway. Dalam aku rasa ni lah group of death, the closest to group of death pada aku. Lagi satu sebab tak ada defensive line yang padu kan. Kau nak lawan France ni. Kau nak lawan the best attacking line in the world, and Senegal pun is not a bad attacking line kan. Diorang ada Mane, ada Ismail Assar Nicholas kan. Iliman Ijai. Nicholas Jackson ada. Jackson. Ini kau lah. Ada Iliman Ijai. So Ijai. bila aku fikir ketiadaan macam squad yang padu untuk Norway dan juga siapa yang diorang akan face, especially in group stage, aku rasa Norway akan ada quite a hard time lah. Haaland adalah FIFA World Cup. flop player kau lah. Okay. Ya. Adam? Oh, Aku rasa kau memang aku pilih France. ah, Tapi aku pilih Turkey. Cherki. Oi, Aiman sebut sebelum ni Turkey apa? apa? Dia tak memang dia main cantik tapi dia punya output untuk France tak tahulah, tapi
end product Tapi dia. end product Hmm. tapi masalahnya dia nak compete dengan Olise, dengan siapa Dembele main kanan. Tak tahu Mbappe pilih Dekat- siapa tu tahu lah. Dia boleh jadi another Mbappe- Nabil Fekir lah. Nabil Fekir boleh jadi lah. Tak Nabil tahu Fekir lah. ada. Tak. Another- Ni dia another dia Nabil Oh, punya Fekir. another analogy Nabil dia. Fekir. Aku Another. ingatkan Nabil Fekir ada. Ya, Aiman. Aku ada dua sebenarnya. Tapi Hmm. kalau yang main aku macam Nopal lah, Erling Haaland lah. Sebab Okay. Hati Motosia lah, Norway semua kan. Tapi bagi Okay. aku, boleh jadi. Bagi aku kan, dari segi not footballing punya perspective, but in terms of player punya mentality lah, I would say Mbappe. Mbappe? Uh. Bukan tadi kau kata dia akan top Ni scorer? top scorer ni bagi aku Prediction. bagi aku it's a small possibilities if aku tahu dia boleh handle all the pressure, Okay. but everybody ada dia punya breaking point. So if the pressure rise too high, maybe dia dah tak boleh hold. Dia boleh jadi flop. Tapi it's not a big prediction lah. Bagi aku it's small possibilities but not too big lah. Aku If pun dia sama play. macam Adam dengan Aiman. Aku pun ada play kat France kat yang aku rasakan flop. Tapi bukan Cherki, bukan Mbappe. Aku rasa Olise. bukan. Dembele. The Ballon d'Or Dembele. winner. Ballon Ousmane d'Or winner. Dembele. Aku rasa simple je. Mbappe main kat depan slash Ballon ke d'Or. kiri. Aku rasa Mbappe dia nak player yang akan service dia. Player yang akan buat dia jadi the main guy lah boleh katakan. Di mana sebelum-sebelum ni World Cup 2022, World Cup 2018, Dembele dekat France bukanlah pernah perform. Tapi dia punya performance dekat World Cup / France subpar je lah, biasa-biasa. Dan kita pernah tengok Mbappe dengan Dembele main dekat club level sekali yang PSG Enrique baru masuk tu. Ingat tak waktu tu? Dembele masuk, Mbappe ada lagi sebelum dia datang Real. Season tu pun kita boleh tengok most of the time Mbappe dengan Dembele susah nak main together. Sebab sebenarnya Mbappe dengan Dembele thrive dekat the same role, iaitu that striker yang boleh pergi kiri atau pergi kanan. Dembele kat PSG sekarang buat macam tu, Mbappe dekat Real buat macam tu. Jadi dua orang yang untuk aku lebih kurang sama playing style dia ataupun role in the team lah, playing style mungkin lain. Jadi aku rasa kalau Dembele dengan Mbappe main together, aku boleh bayang Deschamps, manager France, second half dia akan keluarkan Dembele, dia akan masukkan Doué. So Doué belah kiri, Olise belah kanan, Cherki kat tengah, Mbappe kat depan. So Dembele akan jadi the sacrificing player antara semua kat depan tu. Bukan sebab Dembele tak hebat, tapi sebab player lain iaitu Mbappe dah ambil role dia. Faham tak? So player-player yang macam Olise memang dia belah kanan je. Cherki memang tengah atau kanan. Siapa tadi? Doué boleh main kiri, boleh main kanan, boleh main midfield. Barcola pun kiri. So tak ada siapa yang kacau Mbappe. Jadi Dembele kalau dia main, dia akan kacau Mbappe. Tu aku punya point lah aku rasa kenapa Dembele tu akan flop. Aku rasa France akan pergi jauh, tapi aku rasa Dembele dalam team tu akan jadi pemain yang penting, sepenting Mbappe. Macam tu. Tu aku punya prediction lah, of course. Sufi, jumpa tak siapa-siapa player? Aku macam nak ikut kau man, Dembele, tapi aku nak pilih lain lah. Aku nak buat macam something macam big lah. Aku rasa Okay. dia flop ni maksudnya bukan lepas ni dia tak power. Cuma Dekat dalam World Cup ni. World Cup punya campaign ni, kali ni dia just macam orang tak borak sangat pasal dia sebab team dia tak pergi jauh. Messi lah. Tak adalah Aku nak- besar sangat. Tadi aku dah borak dah pasal Argentina tadi. Messi. Okay, tak. Aku change. Aku tukar Lamine Yamal. Okay lah, Yamal. Dia Yamal. dia sebab Spain jatuh. Kalau Spain jatuh, dia kan jadi like dia punya poster boy kan. So diorang akan blame dia lah. Pada dia orang punya superstar kan. So aku rasa Lamine Yamal lah. Borak pasal Lamine Yamal. Okay, korang agree tak tu? Ada siapa agree tak? So kita pun tak tahu Spain Tak, tu hebat mana but- sebenarnya. Okay. First World Cup kan. First World Cup. And then, Faham. Okay, sebab borak pasal Lamine Yamal, aku boleh kata aku disagree lah. Sebab next category, Aku disagree tak? young player of the tournament. Tapi aku predict Lamine Yamal adalah young player of the tournament. Dan Lamine Yamal adalah the main player untuk Spain. Umur dia berapa? 18. Last time dekat Euros, umur 16. Kita boleh tengok ni generational talent dan boleh jadi, tak tahulah dia pergi mana, tapi boleh jadi good lah nanti in the future kan. The potential dia. Siapa lagi yang kata Lamine? Ada tak orang yang tak kata Lamine? Oh, aku. okay. Aku Sufi tak kata Lamine. pun beza juga. Okay. Naufal, siapa? Hendrik, Ah, Bobby Charlton baby. Bobby Charlton. Charlton. Dia celebration dia belah tu. Aku rasa Hendrik sebab
Okay, ni lah yang aku nak sebut kat sebenarnya. Aku rasa tadi aku kalau boleh tukar aku punya golden boy, aku rasa aku akan pilih Vinicius Junior tu actually. Thinking about it again. Oh, best Aku rasa player Vinicius tadi. Junior akan jadi Okay. best player aku rasa Vinicius Junior sebab aku rasa first kali sebab kat situ ada Don Carlo kan. Ada Don Carlo in charge. Dalam dunia ni aku tak rasa ada manager yang aku rasa boleh do this kind of magic yang boleh macam tiba-tiba keluarkan player yang sepanjang tahun tu tak perform tapi tiba-tiba boleh perform hanya sebabkan ada Don Carlo. Dan Tak, aku dan rasa dia- Don Carlo ni Loga yang buang Endrick pergi orang Marcel. Betul. Tapi Don Carlo aku rasa kali ni dia macam ada trust yang lebih sikit dekat Endrick aku rasa. Maybe sebab tak ada Mbappe kot. Aku rasa having Mbappe dalam squad menyusahkan lah. Endrick striker Striker. Kau tak rasa like Endrick akan jadi main man diorang untuk striker? Aku rasa like Endrick dengan yang lain yang as a striker yang lagi Cunha. Dia akan main kiri, Ya. Vini, kanan Ya. Rafinha, tengah Cunha most likely lah. Punya. even Tapi aku rasa aku tu pun lagi better daripada Endrick as a striker punya Sebab Igo Thiago. kriteria. Ikut. Ya. Igo Thiago tu Betul. Come on lah. Ya, Brentford Mel. dia. Kau tak tengok ke dekat Brentford tu, Mel? Ya. Orang Ya, panggil dia jangan weekend player. Aku tak cakap yang Igo Thiago tu power. Aku cakap yang Igo Thiago ni like macam untuk striker punya kriteria, aku rasa Igo Thiago lagi okey lah. Faham. tapi Untuk aku rasa untuk jadi target man, not just buat kerja semua kan. Aku rasa Apa, betul. Cuma aku rasa Endrick akan digunakan especially dalam minit ke 70, minit ke 80. Yang time tu lah dia akan gol. Off the Aku bench rasa lah. Faham. itulah off the bench lah. Aku rasa dia akan Don jadi Carlo angkat kening player yang terus macam tu. dia gol lah. Dia tu adalah momen Don Carlo kan. Yang macam Power of friendship. Endrick go. Power of friendship. Rodrigo tak main Rodrigo Injet, tak dapat injet. call up. Injet. Injured. Oh shit. Injet. Dia injet setahun. Asal Hmm. ACL ke? ACL kan? Yang setahun. Tak Ke apa pasti. tak, aku tak tahu. Tapi dia injet yang daripada tak salah aku tengah season hari tu sampai tahun depan baru dia return dia. Patutnya dia lah. Dia main tengah tu. Kiri Vini, Yeah. kanan Rafinha, Rodrigo tengah. Ni yang kesian sebenarnya Brazil Joao Pedro lah. Sebab Joao Pedro boleh tahan gak Okay, Pedro next di season. Tapi dia tak Setuju. dapat call up. Umur 10 ke. So Hmm. actual Nombor 10 young lah. player kau Naufal adalah Endrick. Endrick. Aku dengan Aiman Yamal. Okay, maybe speak on Spain sikit lah. Yamal tu selain of course dia ada face of the team apa semua. Spain sekarang ni aku rasa negara yang main style kelab punya style. Maksudnya apa? Ingat tak time Spain power-power dulu 2010, 2012, 2008. One of the things yang orang kata tu adalah, dan ni even cikgu kita selalu kata, Spain dulu power sebab Ush. apa? Sebab time Spain power tu semua ambil dari Barcelona je. Barcelona punya player main. Ingat kata. Dia kan peminat Barcelona ke apa entah kan. Aku tiba-tiba quote Aiman dekat podcast. Shout out. Shout out. Tapi basically ustaz kita orang cakap macam tu. Dan masuk akal sebenarnya. Sebab apa sekarang ni, sedih untuk aku lah sebagai Real punya fan. Tak ada satu pun player Real call up yang Spanish. Semua player kebanyakan dari Barca / play yang adjacent Barca aku panggil. Contoh, Fermin Lopez, Gavi, Pedri, Nico Williams, Yes. Lamine Yamal. Even striker diorang siapa? Oyarzabal. Okay, bukanlah Barca punya player. Tapi adjacent Barca maksudnya player-player yang kita tahu ada good relationship with Barca punya player. Nico Williams dengan Yamal waktu Euro tu. Yeah. Double team memang Ni, power Mel. gila lah. Two man step. Ferran Torres? Ferran Torres. Ferran Torres, the Dan shot juga boy. Dani Olmo. Kata-kata. Dani Olmo. Tapi tak apalah. Defend pun Kubarsi. So, aku rasa Lamine Yamal akan jadi the young player yang face of this team dan diorang akan pergi jauh. Maybe tak menang atau sampai final. Tapi untuk aku, itulah kenapa Lamine Yamal young player. Sebab dia adalah the face untuk all of this Spain team. Dan aku rasa diorang akan power jugalah boleh kata. Kalau nak sentuh pasal Spain kan, Alang dah sebut. Sebab tadi Sofia ada sebut the best midfield dalam World Cup ni. Sofia rasa ni kan Portugal kan. Sebab ada John Neves, betul. Vitinha, betul. Dan juga Bruno Fernandes lah. Tapi aku rasa kalaulah ada team yang boleh beat that midfield line, sebenarnya Spain ada one of the best midfield line sekarang ni. Dia ada Gavi, ada Pedri,
dan dia ada Fabian Ruiz yang juga Fabian Ruiz, betul. antara the best player Rodri juga lah. dekat Rodri dekat and Rodri of course. Dia ada Ballon d'Or winner. Ballon d'Or winner. defensive. Aduh. yeah. Aku rasa midfield line untuk Spain ni pun not bad. Okay. One of the best Kam, untuk aku. kau punya young player? Nampaknya tak sebut player ni tapi ikutkan Dark Horse team kan. Ada salah satu Dark Horse team ni. Kenan Apa? Yildiz. Turkey. Oi, aku tak reti lagi dia nak buat benda tu. Kenan Yildiz. Tahu buat semua. Manis lah, aku tak tahu Buat dia. dia. Kenan Yildiz. Dia boleh carry kot Turki. Tak tahu lah. Dark Aku tak Horse tahu kan. dia. Okay. Tak, kenapa Kenan, kenapa tak tu? Arda Güler. Dah kulir. Aku rasa lebih kurang tapi aku lagi minat Kenan Yildiz. Yildiz kat Juventus power tu. Tapi dia tahu Dia lah. individually untuk power young lah sebenarnya player, kat Juve. individually lah. Kat Juve. Juve yang tak tak power. tahu lah Juve. Diorang dah tiba-tiba Juve tu centre back Lloyd Kelly apa hal tu? Dia mid table Premier League punya player tu. Dia tu Juve sekarang something wrong lah. Okay, kau Sufi, So, young player? Kenan- Adam Kenan. Aku rasa muda je weh. Vitinha. Vitinha tua dah weh. Bukanlah tua. Prime. Aku pilih partner dia John Partner Evans. dia. John Neves Ah. muda. Oh maybe tak, maybe aku agree dengan Syamil sebenarnya. Lamine Yamal sebab dia ada possibility. Contoh kalau Spain tak jadi, kalau Spain tak pergi jauh, dia akan dipersalahkan, dia akan di-blamekan sebab dia lah muka depan untuk Spain. Kalau Spain jadi, also dia akan jadi yang best young player. Faham. Tapi aku choose John Neves over John Lamine Neves. Yamal. Aku ada sebut kat sini breakthrough tau. Breakthrough ni aku bayang player yang kita kenal tiba-tiba akan semua orang kenal. Macam Hames dulu. Aku ada Ha. siapa kat otak aku sekarang. Okay. Dengar ni Hmm. player Mexico. Siapa yang Jangan sebut. Sensor man. Sensor. Quinones ke apa entah tu. score first goal. Yang player Mexico yang score first goal tu. Quinones, tak silap aku nama dia. Quinones. Yang tu weh. Solid kau. Gentle. Tu sebab kau tengok first game je ke? Ke ada sebab? Sebab aku tengok first game lah. Tapi aku rasa dia akan pergi jauh. Dia tak gentle. Serius. Kau kena tengok. First game. Tak tengok first game dia. First game dia. Tengok. Dia buat player South Africa. Tengok sikit Oi, lah. gentle macam Chelsea weh. Orang kata South Africa play gameplay dia macam Chelsea kan. Sebab Quinones tu lah. Solid aku tak tipu kau. Yang lain ada. Naufal, kau ada breakthrough. Aku rasa sebab dah breakthrough dah kot. Hwang In Byom. Hwang Semalam. In Byom from South Korea. Semalam lah. Actually kalau kau tengok goal Waktu first, kita record ni goal semalam penyamaan. baru main match tu. Yes. South Korea lawan Republic. Czechia. Czechia. Goal first daripada Hwang In Byom yang lawa gol tu. Kau tengok Sufi? Gol tu. Dia chip tu. Dia chip kan. Dia chip tu. Amal, soalan kau ni maksudnya siapa yang kita tak kenal maksudnya macam kita tak pernah tahu pun nama dia tapi kat dalam World Cup ni orang tahu nama dia kan. Tak adalah Dia kita tak tak ada kenal namanya. kita, tapi maksudnya dunia tak kenal. Ingat tak Hames Ya. dulu orang tahu yang Ya. kita yang tengok bola tahu dia ada kat waktu tu Monaco dah kan. Tak silap aku Monaco. Lepas tu lepas World Cup dia tiba-tiba meletup dan Real beli. Macam tu lah. Even hari tu Enzo 2022 boleh kata Enzo kot. Lepas tu Chelsea beli kan. Kita kenal lah kat Benfica tapi orang dunia kenal siapa Enzo tu. Ya. Macam tu lah. Wait, Sama. So dalam Quinones. case ni Hwang In Match gentle Quinones kalau Mexico pergi jauh kan. Quinones jadi attention. Tak, sumpah weh. Kau kena tengok tu. betul. Trust me man. Tak, tapi sama juga dalam kes aku yang Hwang In Byom ni, sama juga. Orang dah tanya dah kenapa dia tak main dekat top 5 league. Kenapa dia main dekat dia main mana final tak salah aku. So aku rasa Hwang In Byom lah. Sekarang pun orang dah tanya dah kenapa dia tak pernah dengar nama ni before this. Aiman? Bagi aku yang breakthrough yang adalah player yang gone under the radar but in this tournament dia akan shine balik. Nova dah sebut nama tu. Made in London Colony, Larin Balogun. Okay. Balogun. Boleh jadi? Larin Balogun. What player. Lepas ni aku rasa dia akan available di market lah. Orang akan beli dia. Takkan Sebab Arsenal dia nak dekat AS Monaco pun dah gol tak apa. 13. Tak salah aku dia score 13 gol out of 30 matches. Oh Monaco. Boleh jadi same
track as James ke ni? Mbappe. Aku rasa lagi dekat dengan Mbappe sebenarnya. Sebab S menang. Boleh Dah. tak? Jangan ikut Martial lah. Kalau Martial tu Oh, tu Mas Rizal. we don't jalan talk about terbalik. that. We don't talk We about don't that. talk about that. We don't talk about that. Okay, Adam Fine. yang player pula breakthrough player. Breakthrough tak tahu lah nak kata apa. Tapi aku rasa yang boleh macam kau cakap kan, lepas ni lepas World Cup aku rasa akan naik di dunia market. Ni Ego Thiago. Oi, Sekarang Thiago. Kau Ha. bayang. Kau bayang apa? Brazil pergi jauh. Ha. Dia dah dekat Premier League memang tengah naik. Hmm. Tapi yalah orang tak tahu. Orang tak macam ingat player siapa kan. Kita pun tak kenal kan pun dulu. So mungkin kalau dia perform kat World Cup memang confirm lepas ni semua team siapa nak dia. Mahal lah. Ego Thiago ni macam Romelu Lukaku time prime. Settle. Time kat Brentford. Dia- Okey Dia lah. muda lagi tau. The Messi of Lukaku lah. Ya. The Messi of Lukaku. Messi of Lukaku. The Messi of Lukaku. Betul. rasa boleh jadi. Dia salah seorang, betul lah Adam. Dia salah seorang yang muka tua tapi sebenarnya tapi muda. muda. Sama macam siapa nama dia Embuemo. Muka macam dah 50 lebih. Padahal 25 baru ke apa. 25. Aduh. Ego Thiago umur berapa weh? 20 apa? 25 apa 24. Pernah. Tak, Jektel lah. Nampak dah 30 Dia, lebih tu. dia umur kita. Takkan dia umur kita. Okay, Ya, man. tengok aja. Oi, 20, dia Oh, ya, 21 pun dah. 21. What the lima. Dia 25 tahun siap. 25 man. Ya. Aduh. Muka macam mana ni? Ni. Dah. Muka dia tiga. Ni. Tiga. Umur kita. Aku, maybe korang dah kenal, dia akan main kat Spurs season depan. Macam mana sih? Aku rasa Vuskovic. bukan. Xavi Simons. Luka Vuskovic. Dia Vuskovic season lah. lepas dekat Hamburg, power nak mati. Dia centre back, muda 19 tahun, iaitu berapa? 2007. Dan dia season lepas solid lah, senang cerita. Dia akan main untuk Croatia. Aku rasa dia dengan Gvardiol akan make a very good centre back pairing. Dan orang akan nampak dia dan season depan, immediately Spurs start, orang kata, ui, diorang ada Luka Vuskovic yang perform dekat World Cup macam tu. Okay, so aku punya prediction of a breakthrough player, orang yang mungkin tak kenal lagi, macam siapa pula ni budak dekat Spurs kan season depan main. Padahal dia dah hebat dah season lepas dekat Hamburg, HSV. Dan aku rasa World Cup ni dia akan tunjuk. Kan macam 2022 aku rasa Gvardiol kot. Waktu tu Gvardiol kat Leipzig kan. Orang macam, ui, Gvardiol defend power tu, bla bla bla. Aku rasa Vuskovic akan jadi macam ni. Walaupun aku tak rasa Croatia lagi jauh. Sebab semua angst dia kat situ. Semua dah tua-tua. Modric lah, siapa? Perisic lah. Semua masih main lagi. Padahal umur dah dekat 40 lah. Tapi Vuskovic akan jadi a bright spot lah untuk diorang kat defense. So, tu aku punya breakthrough player. Tapi aku ada satu lagi player aku nak sebut lah. Satu lagi player yang aku rasa akan ada breakthrough. Player daripada Australia. Shout out to my resident country sekarang Siapa ni? Player aku dari Australia main untuk Watford sekarang ni. Nestori Iran Kunda. Oh, Iran Kuda. Aku pernah dengar dia. Iran Kunda. Kau tengok Vi. Kau kena search dia punya highlight. Kau kena tengok. This play kau kena tengok. Dia Watford sekarang. Dia main Australia. Nestori Iran Kunda baru 20 tahun. Kau tengok cara shooting dia. Shooting dia memang aku rasa sangat-sangat unik lah. Nestori Iran Kunda. Dia very much akan pergi kalau dia power and perform. Crystal Palace tak pun Everton. Dia pernah main kat Bayern kat before this. Kejap. Academy Academy Bayern. Tapi dia keluar sebab dia kata dia simply takkan dapat playing time kat sana. Of course, kita akan borak pasal the winner of World Cup. Antara semua negara-negara yang main, siapakah akan jadi pemenang? Okay. Kita dah bagi hint-hint sikit. Aku rasa Sufi punya paling obvious. Siapa kau rasa akan menang World Cup? Prediction kau. Of course. The reason buat podcast, kita punya tagline untuk podcast ni, the face of football. Aku nak lah tengok sebab dia punya apa panggil, dia punya rival pun dah menang kan. So aku nak tengok dia for one last time. Aku nak Portugal menang. Kita dah borak banyak dah pasal player-player Portugal. So aku akan piggyback sebab
aku punya prediction pun sebenarnya Portugal. Macam kata Bruno tadi semua. Team ni memang golden generation. Kecuali Ronaldo seorang je dah bukan golden. Orang lain semua sekarang tengah golden sekarang ni. So, kalau diorang boleh menangkan untuk Ronaldo demi podcast ni. So, next time, kalau aku main intro kita, harap-harap intro tu adalah suara Ronaldo sebut Su dekat World Cup final. Oi, berbeza. Dia score deflection ke dia score betul-betul? Tak, dia score penalty. I Dia don't janji care. score. I don't care. Asalkan score. I don't Ya. care. Ada lagi ya Portugal? Ke tak ada? Betul-betul. Oi, Aku Portugal. semua sini Su podcast betul-betul. The Okay. real Su. Aku simply sebab the best ni kan, ni adalah golden generation. Aku rasa sebab selama ni kenapa orang kata Portugal susah nak menang adalah sebab squad tu macam tak mature enough kan untuk macam live up to Ronaldo punya ni. Tapi sekarang aku rasa tak. Sekarang ni memang this is the best Portugal squad. Diorang ada tiga Champions League winner. Nuno Mendes, Vitinha dan João Neves. Tiga-tiga ni antara bukan setakat player yang main untuk PSG tapi tiga player yang key player untuk dua UCL berturut-turut untuk PSG. So aku rasa ya. Yeah, and Menang. also squad depth diorang pun not bad. Yes. Yeah. Squad depth diorang padu. So kira macam even diorang buat rotation pun back. Ada Joao Cancelo, ada Nuno Mendes, ada Matheus Nunes. Siapa lagi kau nak? Semua kau masuk ke? Ada Joao Felix ada gak kan? Aku lupa. Yeah. Dan aku harapkan dia kali ni dia tunjuk diri dia yang sebenar. For me, aku harap dia dapat redemption dekat sini ya. Aku- Cristiano Ronaldo pun baru lepas menang dengan Al-Nassr kan. So dia punya spirit tu main boleh jadi influence ke. Aku rasa majority in the team is recently winners. Champions Yeah. winners, Yeah. league Betul, winners. betul. So they have that winning mentality. That's different than from the last World Cup. Diorang tak Betul. ada apa kata apa? Tom Hiddleston lah. Pressure is apa? Yeah. Cuma aku rasa aku nak tengok sebab benda ni aku nampak waktu dekat last World Cup macam mana squad Argentina, diorang memang buat that campaign memang kita nak menang sebab kita nak Messi menang. So aku kalau boleh aku nak tengok lah that kind of mentality yang macam kita nak menang sebab kita nak Ronaldo menang. Kalau ada benda tu aku rasa memang that's a cherry on top friendship. lah untuk aku. Cherry on top untuk aku. Okay. Kenapa Adam? Kenapa kau kata orang lain menang? Dan siapa ibarat- sebenarnya kau nak predict menang? Kau ikut aku punya prediction yang atas tadi, France lah. Okay. So aku bayang ni France Portugal final. Mbappe versus Kau Mbappe tak boleh. versus goal seorang lagi. Tak boleh? Kau tak boleh? Sebab aku tengok dekat side ni France negara besar banyak kat satu side tu. Oh ya. Alamak tak boleh lah. Ada Tak apalah, tapi kau bayang Belgium, Spain, France. France akan menang kan? Kalau tak lawan Portugal pun. So dia Kylian Tapi Mbappe. tak tahu kalau France menang. Dia cakap France dah pernah menang kan. Pernah daripada menang aku faham. France bagi top 3 lah. Top 4 lah. France bagi Orang top 4. kalau France menang macam lah France dah pernah menang tu tak rasa lah. Tak payah, Member aku borak lupa, macam ni jalan cerita. Boleh tulis lah. Tak apa France kau dah menang kan? Tukar Kau kali tak ni. rasa bola dia macam kadang scripted tu. Nak kena live weh. Tolong lah kali dia bagi siap menang. Betul. Aku ingat Please, aku ingat writers, Bagi please. siap menang. Please. aku ingat boleh lawan Ronaldo. So biar I kali did ni this. Mbappe lawan Ronaldo. Itu Mbappe lawan Messi tapi kali ni Mbappe Semi lah, menang semi. lah. Portugal lawan Argentina. Oi, Messi Ronaldo eh. Tak boleh kan? Last- Final The last Portugal battle Argentina for tak us. boleh kan? Last dance. Tak, diorang sama side kat. Sama saya. Oh. So tak boleh. Sebab Ya, side ya. sebelah ni aku tengok macam tak ada banyak sangat. Itu final aku rasa final Portugal lawan Curacao weh. Tak kena lah. Wow. Curacao weh. Okay. Jadi tu semua prediction kita. Kita tengok macam mana betul ke salah ke. Tengok macam mana betul ke salah ke.